Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Zahira Aisyah binti Muhammad Zahili. Saya daripada Sekolah Kebangsaan Sungai Jernih. Kod sekolah saya ialah MBA 0017. Saya ingin membuat ulasan kepada sebuah buku yang bertajuk Pengembaraan Hang Jebat Pencarian Merentas Zaman. Di dalam buku ini mengisahkan Hang Jebat dan 4 sekawannya, iaitu Hang Tuah, Hang Lekir, Hang Lekiu dan Hang Kasturi. Pada suatu hari, Hang Jebat bermimpi yang dia berjumpa dengan gurunya Sang Pesata Nala di Jawa, kerana gurunya ingin memberi tugas kepadanya. Pada keesokan harinya, Hang Jebat pergi ke rumah kekasihnya, iaitu Dang Baru, dan memberitahu kepada Dang Baru kalau Hang Tuah mencarinya. Cakaplah Hang Jebat berada di Hulu Melaka mencari rotan. Setelah Dang Baru bersetuju, Hang Jebat pun berada di pesisir pantai untuk menunggu sebuah kapal yang ingin bertolak ke Jawa. Semasa berada di kapal, ramai orang yang bersapa dengannya, tapi mereka tidak mengetahui bahasa Melayu. Mereka hanya bersapa dengan senyuman dan bertunduk dan menjabat tangan. Semasa Hang Jebat di kapal itu, sekumpulan lanun menyerang mereka dan berkata, bagi semua barang yang kamu ambil daripada Melaka ini. Tetapi Hang Jebat berkata, baik, kita berbincang dulu sebelum kita mencari gani. Seketika lanun itu mengetahui muka Hang Jebat kerana dia pernah berjumpa Hang Jebat di Melaka. Dan ketua lanun berkata, maafkan hamba, Hang Jebat. Maafkan hamba, Tuan. Silalah, selamat datang ke Jawa. Hang Jebat menerima ucapannya. Setelah sampai di Jawa, Hang Jebat pergi ke rumah gurunya, Pesata Nala, Sang Pesata Nala. Apabila gurunya mengetahui kehadiran anak muridnya, gurunya berkata, kamu akan diberi tugas untuk pergi zaman ke zaman untuk mencari seorang lelaki yang baik yang bernama Pangeran Janaka Gusti untuk mendapatkan ilmu silat yang tinggi. Kepada keesokan harinya, Hang Jebat harus bertolak mengikuti sebuah cahaya. Tetapi sebelum itu, gurunya memberinya sepengawal pribadi yang bernama Puteri Laila. Hanya Hang Jebat saja yang boleh menengok, hanya boleh melihat dia. Dia boleh berubah dalam apa-apa pun, seperti haiwan atau manusia. Setelah menembusi cahaya itu, Hang Jebat berada di tepi sungai di Kelantan 1915.
tidak sanggup untuk membayar cukai. Setelah sampai di Kelantan, Johor dan Dali membawa Hang Jebat ke rumah Tok Janggut untuk memberi jangkapan, kerana mereka ingatkan Hang Jebat ini adalah anjing-anjing British. Setelah Hang Jebat memberitahu yang dia itu seorang pendekar Melayu dari Melaka, mereka tidak percaya kerana Hang Jebat sudah hidup masa Kesultanan Melayu Melaka 457 tahun yang lalu. Dan Hang Jebat ingin mereka percaya yang Hang Jebat itu adalah Hang Jebat yang asli dan bukanlah orang gila. Tetapi dia tak ada bukti untuk memberitahunya dia Hang Jebat. Dia membisik di hatinya, iaitu, Puteri Laila, tolonglah saya. Apakah yang boleh kamu bantu? Puteri Laila menjawab, pada malam ini akan ada satu fenomena yang akan berlaku, iaitu gerhana bulan. Lantas Hang Jebat memberitahu seluruh penduduk Kelantan supaya mempercayainya dan akan melihat fenomena gerhana bulan tepat 12.30 malam ini. Mereka pun menunggu selepas solat Isyak, mereka menunggu di situ. Tepat 12.30 malam, memang betul ada gerhana bulan yang berlaku. Lalu mereka percaya Hang Jebat. Setelah pertempuran yang berlaku, dia dan Puteri Laila menemusi cahaya yang baru untuk pergi ke zaman sebelum Perang Salib Kedua, Perang Hittin 1187 Masihi atau 581 Hijrah. Ketika itu, Hang Jebat menemui Adinda Sultan Salihuddin dan Tuan Malik. Mereka adalah kafilah yang mahu berbagi rombongan. Itu saja